5 fakta random Papa Zola The Movie. Spoilers. Nombor 1. Sebagaimana yang kita tahu, Cimobot akhirnya tinggal dengan keluarga Papa Zola dalam pengakhiran filem. Ini sebenarnya sangat pelik kerana hakikatnya Cimobot telah pun tinggal bersama dengan Kachaks selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dalam tempoh masa yang panjang ini, mereka hanya ada satu sama lain dan sepatutnya telah pun menjadi teman rapat, malah seperti keluarga. Kenapa tiba-tiba Cimobot pergi ke keluarga Papa Zola, orang asing yang baru sahaja dikenali? Kasihan Kachaks. Nombor 2. Persoalan Cimobot tersebut mungkin boleh dikaitkan dengan post-credit scene yang kedua untuk filem Papa Zola. Kachaks dibelasah teruk oleh seorang penjahat yang baru muncul, kebatilan. Adakah Kachaks sedang terlibat dalam misi baru yang memaksanya untuk meninggalkan Cimobot di bawah jagaan Papa Zola? Dan kesian Kachaks, dahlah dia masih lonely dan berseorangan, kini teruk dibelasah pula. Tak dapat happy ending macam Papa Zola sekeluarga. Nombor 3. Papa Zola The Movie mempunyai persamaan dengan dua movie Hollywood yang juga bertemakan permainan video game dalam dunia sebenar, iaitu movie Jumanji dan Pixels. Dalam filem Jumanji Welcome to the Jungle, sekumpulan kawan tersedut masuk ke dalam dunia game. Sama seperti Papa Zola, dunia game mereka juga bertemakan hutan dan terpaksa menempuh pelbagai jenis haiwan liar yang berbahaya. Dengan hanya berbekalkan 3 nyawa sahaja, setiap kali mereka mati, mereka akan dihidupkan kembali dengan ditolak 1 nyawa. Manakala movie Pixels juga hampir sama daripada segi cerita di mana alien datang untuk menakluki bumi dan menggunakan video game untuk penaklukan mereka. Dan watak-watak protagonis terpaksa melawan alien dengan cara bermain simulasi game yang terhasil di alam nyata. Nombor 4. Dalam setiap movie keluaran syarikat monster, penjahatnya merupakan alien daripada angkasa lepas yang akhirnya dikalahkan oleh watak utama di bumi. Cuma bezanya bagi cerita Papa Zola adalah penjahat sebenar merupakan manusia biasa. Manakala ketua alien sebelumnya telah pun berpaling tadah dan membantu hero kita. Nombor 5. Kita semua maklum bahawa bandar Kuala Lumpur diinspirasikan daripada bandar Kuala Lumpur dalam dunia sebenar. Jika dilihat nama-nama destinasi perhentian pada bas mini ini, kita dapat lihat parodi kepada nama-nama tempat lain di sekitar KL. Contohnya adalah Kampung Lama yang sepatutnya adalah Kampung Baru dan juga Jalan Kelang Baru yang sepatutnya adalah Jalan Kelang Lama